Hai, Assalamualaikum. Hari ini 27 November 2025. Ini adalah aktiviti ataupun rutin harian. Kalau dekat di pejabat tu setengah jam pagi, setengah jam waktu petang, dan malam tengok keadaan. Tapi selalunya buatlah. So setengah jam pagi, setengah jam petang dan setengah jam malam. Rutin harian. Gunakan treadmills ni kat rumah untuk kesihatan, InsyaAllah. Pada tarikh ni 27 November, umur aku hampir mencecah ke 59. So lagi 3 bulan lebih kurang, 3 bulan lebih kurang umur aku 59. So aktiviti ni aku akan teruskan demi kesihatan, insyaAllah. So pada yang dah berumur tu, kalau boleh kita rutinkan aktiviti ni untuk jantung, urat saraf. Sebab kalau dengan cara larian ini dalam setengah jam memang boleh mengeluarkan peluh. So kita punya badan akan jadi sihat, insyaAllah. Bakar lemak-lemak dekat badan kita. Kalau kata orang tu nak kuruskan badan tu boleh, tapi kena amalkanlah harian. Boleh mengurangkan berat badan, boleh kuruskan badan. Tapi tujuan saya bukanlah nak kuruskan badan, untuk kesihatan.